Wah, lama tak pakai full face. Motor dah dekat 2 minggu tak bawa sebabkan hujan. Hujan aku bawa motor Raider sebab ada jawah manajemen aku. Sebab ada box yang menyenangkan. Allah, pakai glove lama ni dah basuh, dah bersih. Harap minyak ada. Aku tak cek lagi minyak tu. Allah. Okay, tutup pilu. Alah, aku tak sempat nak masuk. Okay, sama je lagi. Okay, record. Okay, video. Yep, good. Assalamualaikum. Assalamualaikum pagi semua. 8.45. Lambat ni. Aduh, tayar belakang aku pacik ke? Serius lah, rasa berat. Sekejap, rasa sikit. Tak nampak. Tak nampak. Aku dah lewat ni sebenarnya. Tak lewat lah, tapi macam lambat sikit. Selalu 8.20 aku dah gerak. Ni 8.40. Lambat juga. Tak tahu position okey ke tak sebenarnya. Tak sempat tengok lah. Audio macam mana? Tak tahu macam mana. Okey kot. Okey, insyaAllah okey. Negatif 12 dB. Okay. Let's go. Aku dah lama pergi kerja. Break. Stream. Kena buat laju sikit lah. Enjin bunyi okey. Yeah, uncle okey, tak ada hal. You're clear. Oh ya Allah. Kebelakangan ni hujan. Jadi aku tak bawa motor ni lah. Asyik bawa rider je sebab ada box dan boleh pakai baju hujan. Yang ni aku jarang lah. Kalau motor ada 5 aku jarang bawa baju hujan lah. Aku still bawa bag tapi entah kadang lupa. Belakang lama tak guna. Keras sikit. Satu motor. Oh, serius lah.
Tayar belakang memang tak ada grip, maklumlah. Tayar murah. Tayar depan tak panas lagi, boleh rasa. Weh, tiba-tiba jam pelik. Oh, ada lori terkandas sini. Berapa jam siot? Weh, tiba-tiba jam teruk ada accident ke? Nasib baik bawa motor kan. Aduh, shit. Bodoh sel. Oh, close one. Oi, tapi serius dia punya cuaca memang cantik gila. Ni lepas hujan kot. Oh crap, depan. Weh, teruk tu hari ni berjam. Lain daripada yang lain. Ada apa-apa ke? Hari ni hari Senin. Berapa bulan dah? Entahlah. Puasa 30 kot. Ada accident ke? Bawa benda terbakar. Probably got something ada. Minyak ada lagi 2 bar. Macam aku tahu aku nampak kat sini. Aku punya burn LCD lah, burn aja terbakar. So boleh repair lebih kurang 200 tu lah. Adalah independent repairer. Ni salahnya ada certain tu dia suruh aku buka meter, dia aku tak ada masa. Nantilah bila ada masa aku buat. So itu dia dah jalan trafik di Puchong, antara tempat-tempat yang hotspot. Naik kereta memang sangkut. Lama tak ada pakai helmet ni, sakit kepala siap. Ada pressure point tak? Mana? Tak jumpa. Sini ke? Dekat aku. Damn. Helmet ni dah ada pressure point kat kepala aku lah. Aduh, sakit siap. Tak bagus ni. Kenapa aku ref setiap kali aku turun gear? Sebab aku nak ref match. Dah aku jadikan habit. Kalau turun gear je aku akan ref. Sebab cuba nak mempraktiskan ref matching. So bila kau buat shiftless downshift, kau boleh practice kau punya benda tu. Okay,
itu aja keadaan jam. Boleh tak ambil corner ni? Oh, boleh. Saat okey.